Macam biasalah main macam bingai apa benda ni weh. Buat malu je Manchester United. Nampak macam bukan Wolves tapi kita lah pasukan yang paling teruk kat EPL. Aku tak nak dengar alasan pemain pergi AFCON ke, tak ada Bruno ke, tak ada Mason Mount ke. Kualiti kita sepatutnya boleh bungkus Wolves. Nasib baik Man Lemang perform, kalau tak lagi teruk bai. Ruben Amorim ni kan yang kau lawan tu Wolves bro. Buat apalah kau main defensif sangat dari mula. Aku tahu Wolves tu baju biru tapi takkan bingai sampai buta warna. Ingat dia orang Barcelona. Main negatif macam tu budak tadika pun merasa confident boleh makan kita. Sampai XG Wolves lagi tinggi dari kita. Sion main kat Old Trafford ni. Player pun sama. Intensity tak ada, urgency tak ada, defense set piece ke laut. Pusing-pusing back pass, pusing-pusing back pass sampai nak terberak baru nak cari kertas tandas. Tinggal 5 minit je baru nak push cari gol. Dan subs tu satu lagi. Teruk macam mana pun Zirkzee, budak Fletcher lagi clueless. Bukan impact sub, cable sub.